Kalau tak nak kulit eczema berparut, wajib pakai gentle scratcher yang sejuk ni untuk menggaru. Kenapa kulit eczema susah sangat nak sembuh? Sebab apa? Sebab kita selalu garu menggunakan kuku, menggunakan jari yang mana dia boleh bagi micro scratch dekat kita punya kulit eczema. Dan kadang-kadang bukan micro, dia boleh jadi luka besar terus. Dan benda ni sebenarnya dia menyukarkan kulit untuk sembuh dan akhirnya menjadikan kulit orang eczema ni berparut. Disebabkan gentle scratcher ni boleh disejukkan dalam peti. Suhu sejuk bila kita menggaru kulit eczema tu bantu untuk melegakan saraf kulit yang sedang sensitif tu, mengurangkan radang dan iritasi, dan dibantu untuk trick otak kita. Instead of otak kita fikir rasa gatal, dia akan tukar kepada fikir rasa sejuk. Sebab itulah gentle scratcher ni sangat-sangat membantu untuk melegakan gatal eczema, especially bila sedang flare ataupun bila histamin tengah naik dekat dalam badan. Yang paling penting, gentle scratcher ni susah untuk bakteria dan kuman hidup sebab dia adalah medical grade zinc plate yang mana mempunyai ciri-ciri antimikrobial dan mudah untuk dibasuh. Benda ni kalau dikeluarkan dari peti boleh tahan sehingga 4 jam dalam bilik yang berekon ataupun lebih kurang 1.5 jam dengan suhu bilik. Gentle scratcher ni memang direka oleh skin expert. Sebab itulah orang yang ada masalah eczema, kulit kering, kulit sensitif sangat-sangat memerlukan gentle scratcher ni dalam kehidupan seharian. Cek dekat beg kuning, beli sekali sahaja seumur hidup, pakailah sampai bila-bila.